Video ini menunjukkan cara pengguna menggunakan portal sistem untuk memantau jualan daripada terminal EDC yang boleh diakses di mana sahaja. Pertama sekali, pengguna perlu log masuk menggunakan email dan kata laluan yang telah didaftarkan. Selepas berjaya, pengguna akan dibawa ke dashboard yang memaparkan jumlah jualan, graf jualan bulanan serta jualan bagi 6 bulan terkini. Seterusnya, pada bahagian mini menu, pengguna boleh mengurus menu kategori, menu item, mini menu profile dan menu tagging. Di bahagian transaction history, pengguna boleh menyemak rekod transaksi menggunakan advanced filter. Pengguna juga boleh memuat turun penyata akaun mengikut bulan yang dipilih. Selain itu, bahagian laporan memaparkan laporan jualan secara harian, bulanan dan tahunan. Akhir sekali, Help Center menyediakan maklumat seperti nombor telefon, email, laman web serta dokumen rujukan untuk pengguna. Tidak hanya pada PC, portal ini juga boleh digunakan melalui telefon pintar anda. Pengguna hanya perlu log masuk menggunakan email dan kata laluan yang telah didaftarkan. Melalui telefon pintar, pengguna boleh melihat dashboard yang memaparkan jumlah jualan dan graf jualan terkini. Selain itu, pengguna juga boleh menyemak sejarah transaksi, melihat laporan jualan serta membuat turun penyata akaun dengan lebih mudah. Anda juga boleh melihat report jualan anda, jualan harian, jualan bulanan dan jualan tahunan. Akhir sekali, pusat bantuan turut disediakan bagi memudahkan pengguna mendapatkan maklumat dan bantuan dengan cepat melalui telefon pintar.